Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni kita nak pergi minum kopi pagi-pagi ni. Lama dah tak pergi minum kopi dengan geng-geng office ni. Payah betul nak ajak. Tu apa tu, RT depan tu. Ya kot. Ni lepak dengan 2-3 orang je. Zack, apa ni? Oh, Suzuki 750 lah. Mentah lah. Bagi di jalan tu. Bob ni, geng-geng Bob. Ya, ni awal lagi ni. Dia dah beritahu Hakim 8.40. So macam tak ramai sangat nampak geng motor ni. Polis. Ya, escort. Pergi rembat sikit. Straight tu. Map. Oh, itu dia. Itu dia bos kita. D-Max. Berada tadi tu. Oh, lama. Itu dia. Boleh depan ni. Ke belakang lah. Skema. Budak-budak skema. Sekarang ni aku tak dengar kau punya exhaust. Tak dengar apa je. Bawa MC ke je? Kena bahan Aduh. Oh, itu dia. Ada polisi. Adakah akan ditahan? Tak tahan jalan je. Itulah. Yang clear ni laju sikit. Oi, gila tampal tenggelamnya tu. Bengong betul siapa tampal jalan ni. Ni tengok lane clear tak ni? Ni. Jalan motor ni macam lane clear je. Harap lah. Lantak. Kita redo je. Cumil jalan ni. Lane clear. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Wah. NTO7 kot. Dia dah start dari sini dah. Prap dah bukit tinggi. Oh, ramai lah sampai keluar tu lah. Tak apa, kita parking tepi tu. Mana Hakim mesti deras Wan. Tunggu jap. Dah pergi sini ya. Apa dia? Pergi sini je dah. Sini nampak aku tak? Ni depan ni je. Kau pergi belakang buat apa? Sini depan diesel ni, Dunkin Donut belah kiri ni. Anat kat situ. Awal pula dia. Ya, tunggu je. Kau pergi depan sikit. Mana kau? Aku tak perasan ke tu. Awal pula dia. Siapa nak gambar? Bang, sorry bang. Kejap bang. Kejap bang. Sorry. Jom. Apa nama tempat tu?
Biasalah ikut orang bawa LC. Ya, ajak geng lain bawa motor kecil, dia orang tak nak, tak percaya. Tak percaya dia ada speed limit. 1-2. Pinto Coffee. PINTO. Ni. Join. Testing dah tak payah tegur apa. Try cakap. Dengar. Okey, ngam. Jom Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni geng warna putih. Okey. Sekejap, mana Kim? Tak nampak. Oh, lawa modal. Geng, berak tengah jalan. Wah, ajar. Belah kiri tu. Angkat tangan. Aku siap bagi tabik lagi. Minggu depan ramai aku rasa. Balik kampung kan. Hello. Tak ada line ke? Sampai. ATM. Mana Puji ni? Slow sikit kan? Dia buat LC. Aku tunggu Puji jap. Puji nampak aku tak? Okey. Potong dulu lah. Rem sikit je. Jit. Tadi tak test rem kat tunnel. Bagaimana? Pukul 12 kita gerak balik lah. Ini tak sampai berapa ni lah. Sejam kot dari rumah. Sekejap ke. Pukul 12 gerak agak balik. Okey kan? Ni kali bawa bini pula. Couple ride. Oh, wife kau tanya? Tak percaya kau, Kim? Dia tak percaya kau? Kalau semua bawa lain cerita. Boleh ada geng nanti nak borak-borak kan. Tak apa, boleh. Lain kali boleh set. Tanah runtuh. Bahaya siap. Mana je? Jauh lagi? Oh, 3.9, 4 kilo. 4 kilo okey. Okey lah, layan lagi. Aku last pergi sini bila lah? 2 tahun lepas kot. Kampung Sum Hulu. Depan lagi 3.3 kilo lagi.
Aku pun tak ingat lah. Ini 2 kilo 2.2 kilo 1.9 kilo. Lagi 760 meter. 760. Ha, 120 meter belah kanan. 120 meter kanan. 120 meter. Ha, itu dia ni atas ya. Okey. Nasib baik tak berlumut jalan. Tak ada orang lagi. Bagus lah. Ketutup. Tak pernah. Aku pernah nampak ni. Aku pernah nampak grup ni tapi tak ingat nama tempat lah. Pernah nampak. Itu masa aku pergi kat depan tu. Traction control kelip. Aku pakai sport mode je. Mana pakai motor dia? Lawa tempat ni. Atas lah tu. Go terus. Okay. Orang nak ambil gambar kiri. Okay, laju sikit. Ni macam buat kapcai je. 60. Macam buat kapcai ni. Okey lah, minggu ni tak payah sangat kereta.